Hari ni Arisha nak mukbang mi goreng rendang daging dengan sambal balado dekat Harimau Nasi Lemak Belauk. Let's jom! Tak rasa campur langsung. Next kita try rendang daging. Daging dia sangat lembut. Memang sebiji macam masakan orang kampung. Saya nak campurkan semua ni dengan sambal balado sekali. Ai. Memang pedas. Tapi bila kita mixkan dengan mi dia, memang jahat. Mi goreng, rendang daging, sambal balado ni berdatang dekat Harimau Nasi Lemak Belauk. Saya makan dulu tau. Bye.